السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا خير خلق الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Ya Rasulullah, kami umatmu telah datang menziarahimu kerana cinta dan rindu kami kepadamu. Akui kami sebagai umatmu ya Rasulullah. Kurniakan kami syafaatmu di akhirat kelak. Assalamu alayka ya Sayyidana ya Aba Bakr As-Siddiq. Assalamu alayka ya Sayyidana ya Umar ibn Khattab Al-Faruq. Ya Allah, janganlah jadikan ziarah kami ini ziarah yang terakhir dalam kehidupan kami. Kurniakanlah kami keizinan dan kesempatan untuk sentiasa mampu berziarah kepada bumi Madinah yang diharamkan oleh Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suburkan rasa cinta dan rindu kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, sebagaimana Engkau mengizinkan kami untuk menziarahi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah ini, himpunkan kami bersama baginda ya Allah di dalam syurga-Mu kelak ya Allah. Himpunkan kami bersama baginda di dalam syurga-Mu kelak ya Allah. Himpunkan kami, istri-istri kami, anak-anak kami, kedua ibu bapa kami bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga-Mu kelak ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah ketakwaan kami, kuatkanlah keimanan kami. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas setiap nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan umat kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaat baginda di akhirat kelak. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Katanya Sayyidina Aisyah satu kali Rasulullah kata, ya Aisyah, aku minta doa dengan Allah supaya mengampunkan Aisyah dosa dia zahir, dosa batin dia, dosa sengaja, dosa tak sengaja, dosa kecil, dosa besar, semua dosa yang ia buat. Maka Sayyidina Aisyah suka hampir-hampir terbang, katanya Sayyidina Aisyah. Maka katanya Rasulullah, asururti ya Rasul, ya Aisyah, suka? Oh ya Rasulullah, macam mana aku tidak suka? Mu doa aku tahu doamu paling mustajab sekali. Maka katanya Nabi Muhammad, demi Allah, aku doa untuk umatku tiap-tiap malam doa. Katanya Rasulullah, tiap-tiap malam aku doa untuk umatku, doa macam ni. 1400 tahun lepas Nabi doa kita tiap-tiap malam. Macam mana kita tak ingat Nabi? Orang yang tak pernah doa kepada kita, kita ingat. Orang tak pernah peduli kepada kita, kita mati kau, kita buat maksiat kau, kita tak, kita sayang ke dia. Macam mana seorang Nabi doa kepada umat tiap-tiap malam, doa macam tu supaya Allah Ta'ala ampun dosa kita, dosa besar, dosa kecil, dosa sengaja, dosa tak sengaja. Tiba-tiba apabila iman ada dalam dada kita, lupa Muhammad. Nak tahu iman kamu penuh ataupun tidak, kayu ukurnya, kata Rasulullah, hatta akuna ahabba ilaihi. Dan dengan hadis ni, hadis penutup. Siapa yang nak tahu iman dia penuh ataupun tidak, jauh ataupun tidak, kalau malam ni dia dengar hadis ni, dia kata mustahil untuk saya sampai, ketahuilah iman dia berada di paras yang paling bawah. Bila Nabi sebut apa? Bila Nabi sebut, sehinggalah aku menjadi orang yang paling dia sayang dalam hidup dia, lebih daripada ayah dia, lebih daripada anaknya, dan lebih daripada seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Wan nasi ajma'in. Siapa yang boleh?
Dia sayang Nabi lebih daripada ibu dia. Dia sayang Nabi lebih daripada ayah dia. Dia sayang Nabi lebih daripada anak dia. Dia sayang Nabi lebih daripada isteri dia. Tak payah sebutlah Ustaz, sebut semua. Ya, Nabi sebut wan nasi ajmain. Dia sayang aku lebih daripada semua manusia. Boleh buat ke tidak?